Aku sayang kereta aku ni. Sebab aku sayang kereta aku ni, aku jadikan dia wallpaper jam aku. Dan yang paling best lagi, dia ada game guys. Kita boleh main game kat jam. Tengok. Boleh kan. Nak tunggu wife kita shopping tu. Antara tu layan game dulu. Kukuh lah phone dah tak ada bateri kan. Layan game kat jam. Sini ada satu smartwatch yang harga mampu milik. Korang boleh beli. Dalam kotak ni dia bagi 2 tali. Tali ni dengan tali strap. Okay. Dan satu magnetic charger. Tengok dia punya scanner belakang dia. Jom kita tengok apa function jam ni. Okay, ini paparan pemuka dia. Ini tali dia pun agak lembut. Ini function jam ni, tengok. Dan dia ada heart rate, ada aktiviti, nak check kau punya stress, punya oksigen, boleh bentuk muzik. Dan tengok apa lagi function dia. Okay, kat sini ini tengok sport, running, limit, tengok lah ni. Ya boy. Okay, start lah buat kerja. Start berlari. Okay, kalau tak nak komponen. Okay, then kita tengok lagi apa. Dia ada heart rate, dia ada time sleep. Ni apa ni? Ni kita punya stress tadi. Dia data record. Dan ni kita boleh call lah. Kita boleh call, kita boleh dial nombor siapa. Nanti kau kena connect ke phone dulu lah. Untuk ni bluetooth ke phone. Dan dia ada ni phone. Kalau phone kau hilang, kau boleh detect kan. Boleh cari dengan jam ni. Mana kau letak phone. Ataupun jam hilang, kau boleh detect kan. Boleh check daripada phone. Dan ni tadi, ini kita punya habit, apa ni, kita punya blood pressure kita. Nak pantau kesihatan kita lah sehari-hari kan. Kita bekerja senang, check kat tangan je. Ini stopwatch. Ini music, kita boleh control music macam Spotify ke. Kita boleh control daripada sini. Dan dia ada speaker tau. Dia ada speaker ni It's what I say. 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 Nanti kita play Spotify kat phone kita, tapi dia bunyi kat jam. Kalau kita nak jogging ke apa semua, kita boleh connect kat sini lah. Contohnya kita berjogging, kat tangan kita ada bunyi muzik, bunyi lagu. Dan ini telefon, ini kamera. Ini aku tak connect ke phone lah. Kalau connect ke phone, dia boleh control kamera. Ini alarm untuk bangun pagi. Ini kita punya notification. Ini setting je lah. Kita boleh nak tengok kita punya layout. Ini team ni layout kita nak tengok tadi aku punya peta kan. Yang ni dia punya jadi membulat, dia jadi list. Ni power, reboot, language, brightness. Nak tengok macam mana dia setting. Rasio hand ni, rasio hand tulis ni maksudnya function macam ni. Tunjuk